Kata guru emas saya iaitu Tuan Zulkifli Syafiee, majoriti penyimpan emas bertambah kaya bukan sebab buy low sell high. Beli waktu harga emas murah, jual waktu harga emas tinggi. Itu cuma salah satu keuntungan dalam emas. Betul tuan puan, ramai ingat bila harga emas naik, kita dah kaya. Kurang tepat sama sekali. Sebenarnya seronoknya simpan emas ni bila gram emas kita makin bertambah. Maksudnya simpanan kita bertambah, kewangan kita makin baik dan lama-lama kita jadi kaya tanpa sedar. Contoh dulu menyimpan RM50,000 memang susah. Tapi bila menyimpan dalam bentuk emas, tak sedar dah cukup 100 gram emas. Dari situ ramai boleh beli kereta cash, boleh bayar hutang rumah sekaligus. Bezanya bila kita ada duit RM10,000, kita rasa kaya dan mula fikir nak belanja apa-apa. Tapi bila kita ada sekeping emas 50 gram, kita rasa tak cukup dan automatik nak kumpul lagi. Emas ni boleh ubah sifat boros kita. Kalau simpan duit cepat habis, cuba tukar kepada emas. Waktu gaji, alihkan siap-siap duit simpanan tu jadi emas supaya tak lesap. So, jangan fokus sangat pada harga emas naik turun. Fokus kepada berapa banyak gram emas yang kita berjaya kumpul. Untuk tuan puan yang baru nak mula, jom saya guide. Boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.